Adik-adik yang baru habis SPM, tahniah kepada semua. Alhamdulillah dah habis satu part dalam kehidupan adik-adik. SPM ni adalah satu permulaan, dia bukan pengakhiran. Untuk yang cemerlang, Alhamdulillah. Yang tak cemerlang, jangan khawatir, jangan risau. Ada banyak lagi cara-cara untuk berjaya dalam hidup ni. Mungkin adik-adik boleh sambung dengan TVET, vocational, ada banyak lagi option yang lain. Untuk yang cemerlang di dalam SPM, tahniah. Dan Alhamdulillah, saya nak menyeru semua adik-adik yang cemerlang ni, tolong ambil jurusan perubatan. Saya nak war-warkan lah, jurusan perubatan ni sangat menarik, akan lebih tahu tentang anatomi, biochemistry, patologi dan pelbagai, dan kita boleh membantu lebih ramai orang untuk jadi lebih sihat, insyaAllah. Kalau kita ada ijazah kedoktoran, tak semestinya kita jadi doktor. Kita boleh jadi lecturer, boleh jadi microbiologist, boleh jadi anatomis, banyak lagi. So banyak pecahan dia. Malaysia ni tengah ada isu kekangan pegawai perubatan. Kita punya graduan perubatan makin tahun makin kurang. So apa yang kita nak adalah kita nak meningkatkan lebih banyak doktor-doktor dekat dalam Malaysia ni, supaya generasi yang akan datang tak akan ada masalah perlu menunggu lama dekat hospital untuk dapat rawatan dan sebagainya lah. Saya nak menyeru adik-adik semua untuk meramaikan doktor dekat Malaysia ni. Kita sangat-sangat memerlukan doktor dalam Malaysia. Itu saja. Bye.